Pesanan untuk kita yang bekerja makan gaji. Jaminan kita sebagai seorang pekerja hanyalah dua, iaitu sama ada kita diberhentikan ataupun kita berhenti bekerja. Dan posisi kita dalam pekerjaan juga boleh sentiasa digantikan dengan orang lain. Jadi sebagai persediaan, kita mesti ada backup gaji sekurang-kurangnya sebanyak 3 bulan. Bagaimana untuk kita membina backup gaji selama 3 bulan itu? Kita boleh buat simpanan dalam bentuk emas. Setiap bulan kita asingkan minimum 10% daripada gaji kita. Kita bekukannya ke dalam bentuk emas. Kita jangan usik, kita jangan sentuh, kita jangan korek, supaya dengan simpanan emas tersebut kita boleh jadikannya sebagai backup gaji kita. Jika kita ditakdirkan diberhentikan kerja, kita kehilangan sumber pendapatan, dengan backup gaji itulah kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasa untuk membayar segala komitmen dan keperluan harian kita dengan simpanan emas. Dengan adanya backup gaji dalam bentuk simpanan emas, kita tidak perlu menyusahkan sesiapa dan boleh meneruskan kehidupan seperti biasa, dan pada masa yang sama kita boleh mencari sumber pendapatan baru. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan simpanan emas untuk kita membina backup gaji, backup pendapatan kita. Hafizul bimbing sebaiknya.